Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel kita orang. So, video hari ni kita orang akan stay 3 hari 3 malam di Pulau Tiada Penghuni. Sebelum tu, korang tengok dulu flashback sebelum kita orang sampai dekat pulau ni. Guys, alhamdulillah kita dah dapat boat. Kau buat apa bola tu? Ha? Ini kita nak cari bunga. Sorry. Kau tengok geng. Betul-betul cetek tu. Syang tu. Okay, kita orang berada dengan apa nama bang? Nama apa? Abang Ijang. Alhamdulillah dia jadi penyelamat malam ni. Kita sempat akan pergi ke Pulau Ulo tu. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ijang. Okay, equipment semua ada. Steady. Toko steady toko? Steady. Oh, cahaya toko Nur. Alright. Bye. Lompat-lompat geng, mana ikan. So untuk 3 hari 3 malam kita tengok apa jadi dengan keadaan kita dengan supply macam ni saja. Alright, see you guys. Pulau Ula, sebuah permata yang tersisih di perairan Sungai Ula, Kuantan, Pahang. Suatu ketika dahulu, pulau ini hanyalah pulau yang terbiar dan tiada penghuni. Tetapi berkat usaha penduduk setempat membuahkan hasil hingga pulau ini viral di media sosial. Dan pulau ini menjadi bualan ramai, dipenuhi pecinta alam yang datang untuk snorkeling, berkemping, beriadah, berkayak dan memancing, dan ada juga yang mencari ketenangan. Namun, kegemilangan itu hanyalah sementara. Tahun demi tahun, pulau ini kembali sepi. Terumbu karangnya yang luas kini kian punah. Adakah kerana kitaran alam atau impak industri yang berhampiran? Amat disayangkan, pulau yang begitu indah dan cantik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kini hanya pemancing yang setia yang masih bertahan. Adakah kami berempat mampu bertahan di pulau yang kian terlupakan ini? Patutnya kita orang tidur kat sana geng. Patutnya kita orang tidur kat sana. Tapi pokok tu terlalu jarak dan besar. So tali hemok kita orang tak sampai. Kita orang baru siap menebas hari kat sini dengan abang toko kita. Mungkin malam ni tak banyak video lah geng. Malam ni kita video, kita orang just buat benda simple. Janji kita orang boleh tidur dan rehat dulu. Alhamdulillah, lepas dah selesai pasang hemok, kita santai-santai dulu. Sepatutnya kita orang tengah hari sampai sini, tapi ada masalah teknikal sikit. Dan tadi pula air surut, bot pun susah nak keluar. Jadi banyak hari ni banyak masa yang rugi Rugi, memang rugi sangat. Patutnya kita orang sebenarnya nak tidur tau tak. Kita macam barai tak ada aktiviti kan. Jadi marilah kita menjalar dulu. Buat masa ni kita orang tak lapar lagi sebenarnya.
Disebabkan kita orang tak lapar ni, baik kita cari bekal dulu. Kita pun bekalan makanan memang tak banyak, sebab memang kita target nak survival, geng. Kita orang ni dekat sini cuma terdampar dan hanya ada makanan yang sikit sahaja. So nak tak nak, kita orang kena usaha lah, cari jalan macam mana kita nak dapatkan makanan. Aidil kepisangan kat situ. Ketam batu ni kita boleh jadikan dia sebagai umpan, geng. Ni kerja orang lain. Apa sebelum lepas? Dapat. Ni kita boleh buat jadi umpan ketam batu ni. Benda ni kita tak boleh makan dia. Okey, kau nampak tak? Ketam yang tak ada, orang kata, kibas belakang dia ni, kita tak boleh makan. Tapi kita boleh hancur-hancurkan dia, buat umpan kan? Ya, Bagi buat jadi umpan dia. macam Biasa baling. orang potong dua je. Potong dua je. Lepas tu baling ke depan sini. Baling je kat dalam air. Tak nampak pula ni. Tarik tak nampak. Ai. Ya Allah. Jatuh. Tu jatuh lagi ni. Licin dia. Letih kat, geng. Ya, penat memikul jala tu. Jarang-jarang dapat view macam ni Yang jarang bulan lawa. Korang tengok bulan tu. Gila lah. Bagi. Weh, Dil, angkat Dil. Ni ke? Tak. Pernah aku dapat ni. Tak, bukan. Yang ni bukan spesies macam marala shark tu, bukan. Angkat. 4 hari. Cuba angkat. Kau yakin ekor dia tak ada duri Ya. Cuba kau tengok sana, ada sangkut dia. Batu besar. Batu besar. Kau tolong tarik. Ya, tolong tarik. Aku ingat ikan. Tak tu. Kau tolong tarik tu. Tu. Kau angkat dia daripada bawah Sedih lah dia duduk diam Idah you bodoh. Jangan makan. Kita bagi tahu penonton je. Sedih pula aku benda dia duduk diam Kalau kau nak makan, kau jangan sedih gila. Betul. Tak, dia duduk diam tau. Dia memang tu orang panggil you bodoh. Dia lol. Keluar. Dia keluar ke? Tu dia keluar. Alah. Dah keluar. Dah keluar. Dapat Makan ah. tu kau. Ya kongsiannya lah kau. Baby shark dudu. Kita orang kelaparan ni, tapi tak apalah. Kita orang lepaskan Dil. Ambil Dil. Dia anak lagi. Kita bagi dia besar sikit. Panggil mama. Bye. Lepak situ pula. Suluh ya Dil. Bye. Matin ya. Biar. Aduh, benda yang kata kita takkan dapat kat mana-mana. Ya Allah, dugaan. Pondok apa semua tak siap lagi, geng. Yang penting ni dulu. Yang penting ni barang-barang media kita. Mana ada. Radio. Hujan!
Aku dan Toko turun ke bawah nak pergi ambil Mi dengan Adi sebab dia baru sampai. Mi datang kali ni bukan menjadi videographer untuk kami, tapi dia hanya menemani Adi. Adi tak dapat nak gerak sekali dengan kita orang disebabkan dia ada kerja yang perlu diselesaikan sebelum datang kemari. So guys, jom kita pindah tempat lain. Sebab kat sini ni pondok sementara je. Sekarang saya nak bawa korang jalan-jalan dulu. Jom kita pergi tengok tempat cantik. Jom. Tempat-tempat yang menarik. So kalau kau tengok kat sini memang cantik lah. Okay, cameraman, mari. Cantik guys. Okay guys, so sekarang kita dekat Pulau Ula. Korang boleh tengok. Cantik guys. Kita akan try tengok berapa hari kita boleh survive kat sini. Lawa. Sekarang kita cari beberapa kayu api. Tinggi. Kalau tepat mati ke. Jom. Kita cari kelapa dulu. Dil, Jom. Eddie, okey tak? Kelapa. Korang kalau nampak si Adi ni kurang sikit in frame, dia kena slip disc. Saya kena pagi tadi masa tengah potong pokok, salah step, pinggang terus berbunyi. Kalau apa jadi sekalipun, kita tetap enjoy. Gas. Dil, macam mana? Adakah kita berjaya mengambil buah kelapa ataupun tak? Boleh ni. Bapak tinggi gila. Kan? Benda tinggi siap. Tapi tak apa, kita usaha. Ada, memang ni je. Sumpah aku boleh panjat ni. Kita try. Sebab aku dah haga tu. Betul. Aku dah tak tahan dah. Kita bukan tak ada bawa bekalan makanan. Kita ada. Air pun kita ada bawa. Tapi benda tu sikit dan kita terpaksa kena catu. Jadi nak tak nak kita kena usaha, kena survive lah. Cari jalan mana kita dah dapatkan air. Fresh water. Fresh water or natural water lah. Ya. Which is coconut. So guys, kalau korang nampak ketinggian dia, I rasa dalam 1, 2, 3, 4 around 12 meter kot, 10 macam tu. So kita orang tak ada equipment macam galah ke apa. This is gonna be purely skill. Memang guna skill mat lah. So mari kita tengok dia berjaya ke tak. Sudah, dia dah mula dah. Ya Allah. Okay, Bismillah. Serius Ahmad? Serius lah? Orang tak orang Ahmad? Tinggi ke? Okay, kalau korang nak tahu, skill memanjat macam ni dia kena gunakan core strength dengan back strength dengan kaki strength kuat gila tau. Bukan saja kuat, korang kena kawal and balance strength tu di mana korang kena perlu. Tolak kaki tarik apa semua. So like it's a very hard thing to do lah. Boleh ke dia? Boleh Ahmad. Kalau tak boleh jangan paksa. Untuk air bang, untuk air. Untuk air. Tinggi Ahmad. 12 meter ni. 12 meter. Ya Allah. Apa yang aku buat ni? Serius lah? Nak turun pun dah jauh lah tu. Tak apa. Go je. Okay, kita Tuan ketat. dia sekarang masa slow ketat. So korang semua yang tengah nampak ni, doakan dia cepat ambil. Sebab idea memang tak pandai manjat. Dia tak ada benda nak pegang. Go Mat. Go. Mat. Go. Go Mat. Go Mat. Go Mat. Mat. Go. Go.
Mat, go, Mat. Hey. Lagi satu, kita orang pun agak haus. Nasib baik. Kita terpaksa korbankan Mat. Kita orang punya ketua memang mengharapkan Mat lah. Mat, sikit ni Mat. Cukup lagi Mat. Aku boleh tolong bagi moral support ya Mat. Korang post video ni, cuba komen dekat bawah. Mat dapat ke tak kelapa? And kalau dapat berapa? Agak-agak dapat tak? Aku pun tak tahu tau dia boleh panjat tinggi macam ni. Memang survival. Dia memang survival. senang cerita, Mat memang asal orang kampung lah. Boleh panjat. Pokok rambutan lah. Apa? Mangga, manggis. Yang rendah-rendah lah. Tinggi boleh. Dia banyak cabang boleh pegang. Cuma Ini seterik macam ni. Oh. Ni tahu tak kau ni. Kau baling ni Mat. Aku nak try. Okey. Tak boleh. Bukan senang guys. Bukan senang guys. Aidil baru try sikit pun dah. Dah tahu kebolehan tu sampai mana saya. Ha. Mantap Mat. Mat berjaya sampai atas Bismillah Mat. Mat berjaya sampai atas. Sekarang dia kena satu tangan pegang pokok kelapa, satu tangan pegang parang untuk potong satu. Mat punya physical strength memang antara extraordinary lah. Wow. Satu. Dua. Woo. Ini ambil. Berjaya dapat 2. Mat memang the real orang kampung guys. Mat ambil semua Mat, ambil semua. Tiga. Ya Allah, ya Tuhanku bagi kekuatan kepada Mat ya Allah. Guys, korang doakan Mat guys. Dia sedang berusaha untuk mendapatkan air kelapa. Dan juga korang doakan Mat semoga murah rezeki. Sebab kalau tak ada dia, kita orang tak adalah penggerak untuk buat video ni. Betul. 4. So kita dapat 4. Benda ni sangat-sangat berisiko. This is what we call high risk, high reward lah. I think so. Sebab kalau dalam dunia survival, pokok kelapa macam ni sangat-sangat bernilai tau. 5. Okey, tak apa, okey. 5 cukup. Mat dah dapat 5, which is seorang satu pada cukup. And untuk Koko, aku, Adi, Mat 6. 7. Okey. Mat, simpan tenaga untuk turun Roy. Mat memang seorang yang physical strength dia memang pelik. Dia kurus tapi dia Sangat. lain. Korang yang tahu lah. Siapa yang tahu. Okay, Mat. So Mat dah penat, kita nak bagi dia energy untuk turun pula. Turun pun bukan senang tau. Aidil, sepanjang awak kenal Mat, apa yang awak nampak kat Mat? Dia jenis memang orang yang suka ada teamwork and jalan 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 terus. Dia punya semangat berpasukan memang sangat baik. Okay, Mat, berapa 7 tadi? 7. 7 Mat. So Aidil Dia memang ambil 7, dah ambil 3 je. dia memang suka menyakat. Tapi memang dia punya gurauan dia tu agak kasar. Mat okey ke Mat? Tak makan lagi. Dia. Boleh lagi marah ini. Korang memang berada. Kita orang perlukan air. Betul. Kita orang perlukan air. Jadi nak tak nak terpaksa korbankan untuk air. Dia tolong aku dia lah, aku dah tak daya lah. Sambut Mat, sambut Mat. Sambut Mat. Sambut. Kaki dah bergigil. Tengok semangat berpasukan. Mari. Okey Mat, rehat dulu Mat. Rehat dulu. Muka dia dah pucat tu. Muka Mat dah pucat tu. Okay geng, Mat dah penat tapi kita ada masalah besar. Tadi dia kelapa jatuh 7 tapi saya boleh ambil 2 je. Sebab yang lain tu masuk semak. Tak apa Mat? Boleh? Tak sampai hati tu. Pukul lagi. Tak sampai hati you nak ambil 3 je tapi tu lah. Kelapa ni. Tak ni. Ya, dia tu. Okay, so kita dah dapat kita punya kelapa. So okay. Korang saja nak diri lagi. Kok dia pun nak suruh jalan depan, korang jalan pelan sikit. Lanjut ni. Aku sedang mencuba. Dah macam orang tua tengok. Aku terpaksa, aku berusaha sebaik mungkin. Okay. Okay guys,
So kenapa air kelapa ni sangat-sangat penting untuk survival? Kalau korang terkandas ataupun sesat di pulau tropika macam dekat Malaysia ni, 99% korang akan jumpa pokok kelapa. Dan air kelapa penuh dengan elektrolit semula jadi seperti sodium, potasium dan magnesium yang bantu mengekalkan hidrasi badan. Dan isi kelapa ni penuh dengan kalori, lemak yang semula jadi, bantu badan ataupun perut rasa lebih penuh. Cepat kenyang lah. So memang ini antara makanan yang sangat-sangat perfect untuk survival. Pada tahun ni kita dapat minum air kelapa berkat mat. Kalau ikutkan kita ada bekalan air, tapi kita orang ingat nak perlu juga untuk berjimat cermat. Untuk air tu bekalan kita orang pun kita orang buat terhad. Maksudnya yang selebihnya tu kita nak survive dengan alam lah, alam semula jadi. Kalau korang nak tahu, Toko pun salah seorang orang kampung lah. The real orang kampung. Sama lah. Sama macam mat lah. Tak apa dia. Okey, ada. Yang penting air. Minum mat. Maklum. Terima kasih. Barai jadi. Bismillah. Ada ke? Tak. Ada ke? Barai jadi. Pedih muka. Pedih muka. Begeh bah. Gas eh? Oh, ferment. Oh, dia dah ni. Fermented. Boleh lah, janji ada air. Buat penyo. Oh, masam eh? Dua. Oh, tu. Boleh sikit. Ini manis kan ni? Okey. Manis kan ni tak kan? Sekejap. Wih, rasa macam kelapa tu. Di. Rasa di. Bismillahirrahmanirrahim. Air kesegaran. Sakit pinggang tak boleh minum kelapa. Air kelapa boleh buat kau tak? Sakit pinggang tak boleh minum kelapa. Memang tak bangun budak ni malam ni. Ni boleh buat kau ke? Ya. Sakit pinggang tak boleh minum kelapa. Kenapa? Hei. Ya. Kelapa tu bingkai tu. Member muka was-was. Tak ada lah. Ni elektrolit penuh tau. Serat tinggi. Apa nama mi kata tak boleh? Dia sakit pinggang tu apa ya? Dah minum je lah. Muka was-was. Ikut ni nak percaya ke tak? Sikit tu. Muka was-was. Kau, Banyak tu isi dia. Tak habis lagi ni. Gas kat ni. Tua lah. Model tu. Kau dah gas tak? Buang gas tak? Jadi bah. Bawa dua. Sebab biasa ada kawan. Lupa pula member tadi. It is what it is. Ambil. Dia nak bengok keluar boleh. Toko lah bukan aku. Bukan mu. Nak bengok keluar takut ni pasal. Ni aku apa buang. Dia kata nak begok dah seluar. Jadi tak nak begok? Tak ada tak begok. Ya Allah guys. Mbok ni yang potong ni. Dia punya angin tu kuat tau. Alhamdulillah kita orang sempat siapkan pondok. Ya, aku boleh tak ada air je. Boleh tu Bali ada. Dia orang pergi, ada yang nak pergi ambil air sembayang, ada yang nak pergi melepas. Ya Allah, kuat tu. Tapi alhamdulillah kalau tengok dekat atas sini kurang lah pokok-pokok reput. Minta tak ada lah. Sebab risiko dia lah kita orang takut kayu tu jatuh. Itu je lah. Tapi doakanlah kita orang. Semoga dimudahkan segala urusan insya-Allah. Hari ni kalau tengok progres kita agak banyak. Kita punya tempat berteduh pun nanti kita dapat berlindung daripada hujan. Alhamdulillah selamat sempat. Tapi insya-Allah mungkin hujan dia tak berpanjangan. Kejap je hujan dia. Insya-Allah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allah. First night
Nikmat malam. Nikmat lah. Nikmat. Tapi benda ni yang kita akan rindu. Kenangan yang tak akan dilupakan. Kenangan ni yang tak akan dilupakan. Bunyi angin, Kenangan. hujan. Kenangan manis. Benda ni 10 tahun, 20 tahun akan datang. Boleh. Macam ish. Boleh tengok balik lah. Boleh tengok balik boleh mengimbau balik kan. So, teruskan semangat. Teruskan semangat. So, apa pun jua yang berlaku. Kau beres tak? Mai. Tahu kau beres sama je. Tu dia. Yang tu mengikat mengikat tu. Diikat mampu ke? Cabut ke? Cabut tu. Bahaya tu. Wow. Ngejah balik, jatuh ke tahu kau. Kira. Siap member. Dah lah dalam hutan, tengah pulau. Kena selindis pula. Memang nikmat lah. Kan kesian lah kawan-kawan aku tak boleh membantu. Tak ada. Kau relax je. Betul tak? Kau relax je. Seronok Best lah, seronok lah. Cuma tu lah. Kalau dapat buat sesuatu memang syok lah. Memang syok lah. Mana titik? Tekar, Rai, tak tekar. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Tengok macam dia makin ketat dia. Di ujung punya. Dia punya tu benda dah tercabut. Bahaya. Nasib baik bawa yang tercacak tu dah dipotong. Keren pula. Masalah. Macam-macam masalah. Beres tak kau? Banyak tak. Ideal lena je tidur. Untuk malam kedua kita orang pada malam ni, kita akan memancing. Semalam kita menjala kan. Malam ni kita memancing. Kita usaha juga adalah dapat sikit makanan tambahan kan, dan mengisi masa lapang yang kosong. Ambil toko kita ke mana tu? Benda tali baru nak balik dah putus lah. Andi. Aduh. Pasti tahu aku. Betul tu. Tali gepuk tu. Dah nak kena ikat lagi sekali. Tali gepuk. Baru lepas. Bazir barang. Lagi round tu. Lambung dah. Setelah sejam menunggu, tak ada. Kau? Mana? Aduh, tak apa, tak ada rezeki. Allah, kita usaha lagi. Kalau ada naik ikan, kita orang tunjuk. Kalau tak ada, korang mungkin akan sampai part sini je kot. Setelah 3 jam lebih, tak ada hasil. Kita orang tidur dulu lah guys. Kita lewat dah. Adi. Oh, Di. Tidur, Di. Lain semua tidur. Baik kau. Selamat sampai jumpa lagi. Pulau Ula, I love you Pulau Ula. Mungkin lepas ni korang akan jarang nampak Mi. Kalau nampak mungkin dia join tak jadi videographer lah. Dia akan mungkin jadi talent je ke. Dia tak tahu lagi. Okay. Tapi ni ada kuat. Hai. Beres Mi, molek Mi. Beres. Beres molek Mi. Morning Gi. Selamat pagi. Ini hari yang kedua kita dekat sini. Tapi malam tadi hujan lebat mak. Lebat. Tak sekarang ni engkau yang masalah ni. Tengok geng, dah macam orang tua ni. Dia dengan bertongkatnya.
Tak apa. Perjuangan tetap diteruskan. Perjuangan tetap diteruskan. Betul. Plan kita pagi ni kita nak pergi mandi dulu. Adi tak boleh jalan laju, geng. Dia jalan slow dulu. Abang tokoh kita tak sabar dah tu nak mandi dah. Muka. Oi. Ada elok tadi, batu tu sap. Oh, macam tu Okey tak? Alright tak? Toko, buat apa tu Toko? Amin tu. Oi. Mandi. Oh, ada snorkeling. Okey, tangkap ikan tu. Yang kita nak pergi bulan tu. Pulau tu. Sini. Aku nak fly test. Nanti kat settle tu kita nak pergi pulau sebelah. Sini. Buat tunggu sana. Kita selajar. Selajar tak? Kita selajar tak? Nak ajar. Boleh. Betul. Nak belajar. Nak ajar. Nak ajar toko nak ajar. Kita belajar. Kita selajar. Ini tahu kan? Nanti dah pro baru teman panggil lah. Okey. Beres. Dia banyak nak ikan tu tapi mancing tak ada pun dapat ikan. Ke memang kita ditadikan kumpau. Hai guys, selamat datang ke segmen Single A. Aidil hari ni nak try test busuk dengan anak panah ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ni cuba korang tengok dia punya view. Lawa, tenang. Tapi lah, dia seorang hari ni. The segment of AAA, AA turun kepada Single A. So, panah ni dia ada beberapa komponen. Ada ni Aidil tak tahu nak panggil apa. Aidil panggil extension je. Ni untuk pasang tali dia nanti. Ni string dia, tali anak panah ni. Dua, Aidil tak tahu nama dia apa. Dua tangan dia lah. Ni tempat dia pegang tu. Still, sama juga Aidil tak tahu nama dia apa. Dia bukan pemanah. Apa semua. Ini dia punya anak panah. So, mari kita assemble. So, pasang tali dia geng, ada trik sikit. Trik lah. Ada yang senang. Ini yang senang lah sebab kalau korang jenis yang tangan power gila ya, yang korang boleh tarik ni, yang boleh boleh buat main pasang tali dia macam tu saja. Sebab tali ni, dia takkan sampai tau. Dia takkan sampai hujung ke lagi satu. Nampak? Korang kena tarik dia. So, kalau korang kuat, jenis yang memang boleh tarik macam tu, boleh sambung. Tapi kalau korang nak jimat tenaga, di situlah benda ni datang. Ni Aidil tak tahu nama dia apa. Siapa-siapa pemanah sila komen di bawah nama benda ni apa. Aidil panggil extension je. Benda ni panjang, dia lagi panjang daripada busur ni. See? Ni ujung dia, panjang dia. Dia lebih panjang macam ni. So, first trick dia, masukkan tali ni dulu, tali panah, tali busur dulu. Lepas tu baru masukkan extension ni atas dia. Pap, dah kan? And then extension ni, pastikan extension ni dekat atas dia tau. Sebab nanti bila dah pasang, kita nak bawa extension ni keluar. Okay? So, extension yang lagi satu pula ni, loop lagi satu, pergi ke sini. Extension kedua yang loop ni, masukkan ke dalam ni. Right? Pergi sini. Lepas tu second tali biru ni, masukkan ke bawah. Masukkan dalam dia, bawah dia. Bila dah masukkan macam ni, sekarang kita kena pijak dia. So sambil korang tarik, sambil korang tekan, korang tolak ni. Tolak. Bila korang tolak sambil tarik tau, supaya busur ni melengkung. Bila dia dah nampak sampai, dia akan boleh sambung. See? Dia boleh sambung. Gitu. So bila dah sambung, siap. Benda ni korang boleh keluarkan macam ni je. Pap. Sebab tu kita kena masukkan tali biru tu ke tali hitam. See? And siaplah kita punya busur. Aidil bukan pemanah, tapi Aidil tahu a bit of physics lah. Untuk yang baru nak start memanah, korang kalau tarik ni nak test lah kan, tarik jangan lepas tau, jangan like lepas macam tu bila tarik kuat-kuat, sebab itu kita panggil dry shot kot. Jangan dry shot bow ni, sebab bila korang dry shot dia ada beza tau, ada anak panah dengan kita kering-kering macam tu je. Bila korang tarik benda ni, bila terlepas, boom, semua tenaga kinetik tu akan pergi kepada dia punya tangan ni. Bila pergi ke situ, benda ni boleh patah. Ada banyak kes-kes patah dah, boleh tengok dekat TV. Tapi bila kita ada anak panah ataupun apa-apa dekat hujung kinetic energy tu, seperti contoh bila korang tarik macam ni, semua tenaga tu tertumpu dekat anak panah ni je. So dia takkan efek apa-apa dekat busur. I think rasa dry shot tu nama dia. So itulah dia, kita punya busur dah siap. Kita dah boleh start memuru. Dia rasa pelik sikit sebab biasa kalau segmen-segmen macam ni dia ada member. Ya, apa double A kan, biasa buat air ada sama-sama, buat makanan sama-sama. Sebab tu ada segmen macam ni. Tapi bila seorang-seorang ni rasa korang doakan baik-baik untuk diorang lah. Doakan baik untuk Afiq, geng-geng lain. Sebab susah buat benda macam ni. Tak semua orang
semua orang dia benda ni mampu, cuma kodrat lah kan. Nak fikir balik rindu kat member. Sebab from day one kan. Sekarang ni Aidil nak cari benda untuk jadikan target. So kita nak test benda ni dia fly macam mana. Aidil nampak sini semua banyak batu, which is bahaya. Sebab yelah tak naklah perosakkan anak panah kan. Tapi Aidil ada nampak beberapa sampah. Ni banyak sini banyak botol. By the way geng, tolong jangan buang sampah kat laut tau. Okay, siapa buang sampah kat laut, buang sampah merata, korang monyet dah. So kita guna botol lah untuk kita punya target practice. Okay, Aidil dah isi botol tu dengan air laut. So mari kita tengok kita dapat ke tak kita tembak. Jarak botol-botol tu dengan Aidil rasanya dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam 6 ke 7 meter kot. Aidil tak boleh tarik kuat-kuat sebab ialah banyak batu kan perosak anak panah ni. Sedih. Hancur aku punya arrow macam ni. Okay, tak kena. Ya, okey. Bocor siot. Tembus dua-dua terus. Entry hole. Mana exit dia? Oh, exit dia besar. Mana arrow tadi? Jauh mat. Alright. Okay, mari kita settlekan yang 3 ni lagi. Sebenarnya itu saja untuk kita punya fly test. So sekejap lagi Aidil nak try tangkap ikan guna ni. Peratus Aidil akan dapat ikan menggunakan anak panah dan musuh. It's like 10%. Sebab sini terumbu banyak, cuma banyak mati terumbu. So mungkin ketam kot dapat, tapi who knows, rezeki Allah yang bagi. So kita akan try. I see you guys on the next. Wah, sini woi. Sini. Benda ni tak elok. Dia masuk air dekat filter dia. Syah. So kau gaya. Ada kita dah tutup dah lah ni. Tok batu. Tak batu. Sebab batu. Kita pakai tangan boleh. Tegak. Dia kat filter tu letak batu je tutup tu. Sakit dah dia, aku tertelan air. Cantik kat sini. Memang kata airnya pun jernih. Saya terpaksa bawa kayu sebab pinggang tak berapa baik untuk mengelakkan hanyut dengan segala macam yang terjadi. Dalam tu. Situ dalam gila. Dalam tu. Aku nak pergi. Ada ikan. Kakak, ada. Kata ada. Okey. Celah batu Mana? Mana boleh tembak air? Aduh. Boleh tembak air tu. Tu boleh. Ni. Kat sana lah. Aku ambil dia. Si. Ni dia katuk. Okey. Kacau. Sebelum bisa ada apa? Sikit. Kata.
Okay, tarik. Oh, nice. Ke dalam. 4-point spear by yours truly, Toko. Okay, boleh. Sekali. Oh, dia kalau bakar dia bagi keras Oh. Ui. Alright, let's go. Ada Dil. Sekejap. Dapat getah banyak. Tapi kena flip batu. Sekejap. Aduh. Susah lah. Karang banyak mati. Mana? Bila karang banyak mati kan, Toko. Ada ikan je dia. Oh, benda Toko. Meja. Kursi. Oh, meja ke kursi je? Dua-dua gabung. Dua-dua Aku request kat Toko tadi nak buat kerusi. Tapi aku tak mampu nak buat seorang-seorang. Ya. Lepas tu Toko cakap, tak apa aku boleh buat. Oh, tu bagi Toko. So, projek kita sekarang kita nak buat meja. Meja pun boleh, kerusi pun boleh. Lepas dia bakar. Pasal nak terbakar. Kau doakan lah, aku pun tak tahu lah. Biasa susah sikit ni. Tengok Toko punya lengan tu. Time betul tu. Allah ya Allah. Ini biar api. Ni abuk ni. Oh, panas kan? Apa tu? Ambil aku. Standby buk. Syok. Adam lah tu. Adam lah. Tadi dia kalau dah start basah tu memang kena guna 1000 tenaga, tapi aku dapat dah. Sekali lagi. So, Musim panas? Tapi Sebenarnya angin kacau sebenarnya ni. Dia kena tempat tak ada angin. ada sah. Jom. Ada harang. Ada ni apa? Baris. Tukar.
tekan api. Mati. Okay guys, kita orang dah tak ada strength dah. Jadi kita orang cuba buat drill fire starter menggunakan satu batang kayu, dan kita akan cari satu batang kayu yang bengkok lah. Kita perlukan tali, apa-apa tali pun boleh, tapi kita orang guna tali paracord sebab yang ni je yang kita orang ada. So sekarang ni toko tengah mengupas kulit kulit kayu. Oh, api dah siap. Api dah siap ke? Tengok. Ni diorang guna teknik geseran. As you all know, friction is the best way to make fire. Dulu-dulu lah. Sekarang kita guna mancis je. Ni kita guna geseran. Friction. Labuk lagi weh. The power of friction. Tokoh, ni guna ni. Friction, geseran. Belum ni tak? Dah. Tu apa? Anda adalah salah seorang yang menjayakan geseran ini, kata-kata? Penat. Penat? Allah Allah. Kau senang? Ada daun kering dia. Dah kat lah. Sekejap. Stay. Okay. Ni. Nanti. Stay. Tak kat. Okay. Nanti orang cakap kita tipu. Bang asyik ada gimbal ni. Tak maaf geng. Oh, beli. Harga PC aku ni. Ya, aku balik ingat PC baru. Oh. Tinggi. Tapi memang high end punya lah. Stay record. Tambah lagi abuk. Alhamdulillah. Guys, kita orang ada je ferry road. Tapi kita orang nak try. Tadi mula-mula kita buat yang tolah. Lepas tu kita cuba guna drill. Ya. Akhirnya guys. So benda ni adalah untuk education purposes. Ya. Itu je lah. Alright. So Alhamdulillah guys. Api dah menyala. Kita orang tambah-tambah abuk sikit, buat bara dan kita masak. So Tokoh, macam mana Tokoh? Alhamdulillah. Cari masa berapa jam? Ada sejam lah. Kita bagi bara. Apa pun menjadi kau. Mantap. Okay Di, buat apa Di? Ni tengah potong bawang. Aku nak masak. Nak masak Masak.
Steady, chef kita. Sedap tak sedap. Tapi memang biasa time Ha. memang sedap lah. Sedap lah Han. So, menu apa kita hari ni? Masak sardin. Sardin Sardin dengan nasi. Terpaksa. Sebabnya kita orang dah cuba untuk menangkap ikan, menjala pun dah, tapi tak dapat juga ikan tu. So kita makan je lah bekal emergency kita. Okay guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allah malukan aku tenang. Nampak view dia. Perut aku memulang sikit. Angkat kawan ni. Ha? Aku buat air ni. Terpaksa ni sardin. Tak apa lah. Dah nak macam mana, kita dah usaha dah. Cari ni, mancing dah. Jala pun dah. Tapi tak ada. Oh, ada tikus tu. Tikus je. Tak apalah. Tak apalah. Kita dah usaha dah. Kan dah. Mana kita dah ada. Dah. Jala kan. Mana? Boleh follow tak jala? Dah. Mana jadi tak ada. Tapi aku tolong tengok dulu. Tolong tengok ni. Alright, pada malam ni kita orang akan cuba memburu lagi. Hari tu kita orang pergi memburu, tak ada dapat. Kita akan cuba lagi hari ni. Doakan. Hari ni insya-Allah boleh. InsyaAllah boleh Kita akan gunakan pelbagai metod, iaitu dengan memanah, menombak, menjala, dan satu lagi mungkin jadi kau apa ni? Aku tour guide. Tour guide Jom. Kau gerak lah nak kancing. Okey. Yang dulu. Larangan adalah perintah. Ada ke ni? Kecing. Ni yang sikit. Oh. Kau nak nasi kau macam puang. Malu-malu. Laki-laki ni kot. Puang. Puang tu. Tak tahu lah. Ambil pancah. Jangan. Malah ni nak masuk air malam. Ni boleh bayar sikit. Dah masa dah berang. Masa dah berang. Sekarang ni mana idea lama betul gigi kecing. Saya ketang tu. Ketam. Mana dia? Ui, besar dia. Mana? Ni tengah kaca batu tadi ni. Oh, nampak ah. Ni ketam batu ah. Hilang Manangkan dia ketam batu, boleh makan tapi dalam Islam ya dua alam kan. Sayangnya besar tu. Tak boleh makan. Tapi kita darurat. Darurat Kita darurat. Alamak. Darurat Tak apa, kita cari. Okey, manangkan kita boleh makan dia, boleh lepas lah. Simpan lah. Simpan. Simpan. Simpan tak boleh makan kau. Oh. Lepas je lah. Payah. Payah. Tapi kalau tak dapat ikan, terpaksa. Okey, tak apa. Ini kita simpan dulu. Ni simpan tu. Lepas lah. Sebab kita lepas, dia jangan kena tengok je lah. Okey. Kita setuju untuk lepaskan kita batu ni, tapi Jap. Afiq. 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 Right. Afiq ke ni? Okey. Hari ni ketam batu ni kita akan namakan dia Afiq. Sebenarnya kita punya ni sahabat. Alright. So marilah kita lepaskan dia. Afiq. Bye Afiq. Bye Afiq. Bye. Salam. Asyik. Salam. Sakit. Afiq dah salam. Memang lah. Okay. Okay. Hi Ji, I'm see you on the next. Bye. 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 Afiq, kau pergi sana Afiq. 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 No. Afiq. Lari Afiq, cepat Afiq. Aku kira sampai 3 Afiq. 1. Jangan. Dua. Jangan Adil. Tak kena. Jangan Tak kena Afiq, tak kena Afiq. Cepat. Aku kira 1. Makan dodol cica aku adal. Mat penyondol, aku penyundal. Macam tak kena je ni. Untuk idola kita Afiq. Apa Afiq kau dah tak ada nak buat macam mana kan? Belah lu. Afiq, take care. Take care. Jaga diri. Jadi I dah try gunakan busur ni. Okay, tengok dapat ke tak apa-apa. Sama ada ketam batu ke apa. Even kalau dapat ketam batu pun, kita akan gunakan untuk umpan lah. Tapi bukan ketam batu tadi, yang tu besar sangat. And ya, nama dia Afiq pun. I see you guys, jom. Alright Di. Aku menyerahkan dekat engkau tugas sebagai my assistant untuk malam ni. Dan Toko pula akan menjadi squad tombak. Aku malas nak turun air ni. Sejuk gila dah pukul 2 pagi. 2 pagi turun dalam air. Kau nak naikkan berat badan kena masuk Mat. Biasanya kelak-kelak tau. Ada. Ada. Kita getah kalau kat sungai boleh dah dekat ni. Ada. Batu. Hah? Batu. Bukan ikan tadi. Ikan. Tu ikan apa tu? Ikan batu. Ada ikan lah. Bukan ni tak boleh makan ni, duri dia bisa. Bisa kita pijak bayi kau. Ni kalau terpijak ni. Apa orang panggil Depu. kerapu, depu.
Depu, ikan depu guys. Ibarat macam ni apa? Gok. Pergi lah. Mana raya? Lain. Yang warna hitam. Tapi mana raya boleh makan. Slice lah. Makan gitu gerah. Titik je. Comel. Ha? Comel pula. Sekejap. Ni. Anak mana? Cari je bodoh. Elok kita bakar je tu. Ayah tu. Idea siang-siang. Lupa kau. Ikan pasal. Lepas sikit. Lepas sikit. Batu ni, depan batu ni. Depan batu. Ke dalam. Apa? Hitam. Ketang. Mana tengok? Besar. Panah dia ni daripada kedalaman 2 meter tau. Nampak dia tadi. So aku like pusyuk. Kena. Oh serius? Baiklah. Okay, first blood. Buat umpan. Okay, jom kali lagi. Oh. Oh, ikan langsung tu. Buik kah ha. Orang mati je dia. Tengok geng. Orang mati je dia. Apa tandanya? Karang. Mati. Kalau orang mati maksudnya? Susah ikan tak Oh, ada. ikan tak ada makanan lah. Tu ikan payah sini. Ni kalau kita kat area pulau betul ni yang dia jaga ekosistem. Hush. Sekali tebak je kita kenyang dah. Kalau karang hidup macam ni? Hidup lah. Banyak bintang. Tengok nanti kita menyelam kan. Nampak seekor 2. Anak. Karang hidup lah. Ikan mati. Kalau Korang nampak tak tu? Tak tahu nama ketam dia apa tapi yang ni bongok sikit. Dia nampak kita orang pun dia tak lari. Yang ni kita tengok guna tangan je. Aduh sakitnya. Ui, sakit lah dia punya duri. Ui, kuat nok. Kuat nok. Okay guys. Oh, yang ni tak boleh makan tapi ui bapak kuat. Oh, yang ni kuat gila. Aduh. Oh tu ada seekor lagi guys. Ni tak tahu kenapa dia berani gila. Dia nampak manusia pun dia tak lari. Ui tapi ni dia punya pincer kuat guys. Muscle bermahak ni sado tau masalahnya. Aduh. Ya. Dia bergaduh. Kita pakai tombak sebab ni dia kuat sangat. Ni just salah. Mana? Sangat-sangat kuat ya guys. Toko. Sorry. Sorry. Ya Allah, Air tak sengaja tau. Okey, tak sengaja. Ideal the crab hunter dapat lagi sasaran dia. Pi belah sana macam dapat sesuatu je. Nampak? Ada ke? Okey, nampak yang mak kata ada. Kau balik kau? aku betul jom ikan. No. Ikan kan jom. Yo, julung. Jom. Biar aku try. Terbang. Oh, terbang. Tak apa mak, sorry mak. Sorry guys, yang itu practice. Kena guys. Ideal the crab hunter strikes again. Okay guys, kita orang punya untuk setakat ni kita ada beberapa ketam. And kalau korang nampak yang umpan palsu tu kita orang jumpa tau. So ketam-ketam yang tak boleh makan ni ideal akan hancur kan. Kita orang akan buat umpan baling dekat sana. Kita orang tunggu dalam beberapa minit baru kita start menjala. Alright. Kita baru dapat satu je ketam. Maknanya ketam tu boleh makan. Tinggal dia gini. Kalau tak ada kita memang ketam tu kongsi 4 orang lah. Tak ada hasil mat. Kita orang bertiga memang mengharapkan mat dia sekarang ni. Bila mat tak dapat memang kita orang 3 orang tak dapat makan lah. Okay, Aidi dah buang semua yang kita tak boleh makan tadi sebagai umpan dan penari ikan lah dekat belah-belah sana. InsyaAllah dengan izin Allah. InsyaAllah ada ikan. Okay, dapat ikan. Woo! Ni nama ni. Okey, kita tarik keluar. One perak. Kau tarik keluar. Okay, aku tahu ni nama ikan ni. Okey, kau masuk lagi ni. Tarik masuk pada dalam ni, dia baca poket. Oh, Ikan pertama kita orang lah. ini ikan pertama kita orang. Kau boleh nampak? Dia ada 2 misai. Nama ikan ni adalah ikan 2 misai. Betul dia? Betul lagi betul. Ya. InsyaAllah. Serius lah? Serius. Sebab orang Sabah panggil ikan 2 misai. Oh, okey. Sebab dia ada 2 misai. So, So senang kalau dalam bahasa Inggeris dia bahasa saintifik dia lah. Okey. Solanaceae mustachia. serius lah? Ya, sebab dia ada 2 mustache kan. Oh, okey. Kita panggil dia Solanaceae mustache. Semak dia ilmu aku. Kan? Aku sangat-sangat tertarik lah. Alhamdulillah jumpa ikan. Alhamdulillah. So maknanya kita hari ni dapat makan ikan dan Ketam. sebenarnya ada ke potensi untuk dapat ikan? Ada je. Ada? Sekarang ni Okey. tempat ni cantik, Ah, penuh okey. dengan terumbu karang ah, kawasan karang yang luas. Okey. Tetapi disebabkan dekat dengan pelabuhan kapal Okey. dan dia banyak karang, tapi karang ni semua dah mati tu jadi ikan kalau ikutkan tempat ni kalau kita fikir secara logik macam pulau-pulau lain yang tempat pelancongan yang lain Okey. penuh dengan terumbu karang dan banyak ikan.
Mungkin kalau kita tembak jala ataupun memancing pun sekejap je dapat. Macam ni kita kena usaha cari lah. Dia ada tapi populasi ikan tu kurang. Dia tak banyak. So maknanya potensi untuk dapat tu kurang lah. Tipis lah. Tipis. Tapi kita mencuba ya. Kita mencubalah. Menjelam untuk tengok ikan ada tak. Sebab je dah balik jala tak ada hasil. Kita cuba tengok cara ada tak. Bismillah. Okey lah, hari ni adalah hasil dua ekor. Satu ketam, satu lagi tak tahu ikan apa. Terbakar je lah geng lah, janji ada je kan. Alright guys, so ni hasil tangkapan kita tadi. Kita orang dah cuba sedaya upaya. Dari first night kita, malam pertama sampailah malam ketiga. Ni je yang kita orang dapat. So tak apalah, inilah effort kita orang, usaha kita orang. Harap-harap korang appreciate lah. Okay, jomlah kita membakarnya. Del. Cepat Del. Ketam tu nak lepas. Korang yang tengok video ni mesti gelak kan kita orang tak? Kecil tau. Tapi inilah kita orang punya pengorbanan ni. Penat cari, nak dapat 2 ekor ni penat. Tapi kalau ikut kan, kalau korang tengok video flashback sikit. Keluar. Dia keluar ke? Tu dia keluar. Alah. Dah keluar. Tu keluar. Ya kongsiannya lah kau. Baby shark dulu. Kita orang dah dapat ikan tapi Aidil kata kesian. Kesian lagi kita. Tempat tu banyak oh. Sampai hari ni terpaksa kita masak guna makanan emergency kita. Ikan tak siap masak lagi. Ketam kita dah masak walaupun tak besar. Berapa ni? 2 jari lah, separuh. Ni dah. Del, bukan Del. Okay. Ada jadi food specialist tu dia. Teringat pula kat platform. Tengok platform. Udang besar tu ada lah. Udang apa? Udang beras besar ni lah. Flashback. Ni Ui. Sedap tu. Sedap. Aduh, besar sangat Dengan sedap. Ya Saya kau lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Uish, rangup. Rasa ketam amat. Oh, gila. Ada telur Ada sikit. Oh, ada telur. Kecil macam ni dah ada telur. Kecil. Ke memang dia kecil. Uish, sekejap. Tak kau? Boleh lah buat rasok-rasok. Macam udang. Boleh lah, manis lah. Oh, jadi oh. Ada kan? Alamak. Dia bunuh diri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap dia. Kan kau dah makan tu? Macam udang. Udang. Isi dia macam udang. Sedap lah. Dia rasa ketang tau. Rasa macam udang. Oh. Ya Allah, teringat betul lah kat platform. Ikan ni. Itu korang lah. Sekali. Aku dah duduk dah. Sekali lah. Okey, aku makan kat Sini, sini. boleh. Bagi pala-pala. Oi. Kepala dia berbisai tu. Sedap tu. Sedap. Pahit tu. Kalau ada gagang sedap lagi. Kalah lah besar ni. Sedap. Tak tipu, sedap ni. Kau ambil kaki yang hangus tu buat apa? Tapi nak macam mana kan? Arang. Benda kecil. Aku makan kat sini apa? Tak, kau sabar. Kau kena buat ni. Panas. Sedap bau dia. Ikan. Rasa ikan.
Memanglah rasa ikan. Banyak tulang tak ikan ni? Ada tulang je. Tak ada tulang. Oh, steamy tu. Banyak isi dia lah. Oi. Mak kau ambil tu, Mak. Sikit-sikit. Awas, jangan makan pokok ni. Ni, makan ni, Mak. Ni nampak sedap. Ni isi. Tak ada isi, tak ada tulang. Ya. Okey tak kau? Sedap. Tak kau? Masih? Boleh lah, boleh lah. Sedap. Ada garang sedap. Kau Oh, tak jadi, kaya oh. dekat dia. Sekejap. Ni bismillah. Manis. Tak, masa macam ubi. Hah? Masa macam ubi je. Secam ubi. Sedap tu. So alhamdulillah guys, ini je yang kita orang mampu. Bismillah. Itu je lah untuk malam ni. So bye. Malam ini aku menanti kedatanganmu isi sepi. Lama terasa waktu bergulir karena dirimu tak bersamaku. Oh Tuhan. Pada pagi ni, jom kita pergi cari sarapan sikit. Kita pergi kedai runcit. Kedai runcit mana? Aceh. Aceh eh. Kita punya perjalanan agak berliku untuk cari harapan. Ni harapan untuk apa ni pagi ni lah. Sebab kita orang dah makan kita orang punya makanan emergency. Semalam dah makan. So kita orang dah memang tak ada apa-apa lah. Cuma semalam disebabkan kita orang kekurangan makanan jadi terpaksa lah. Kalau tengok keadaan sekarang ni dengan bau persekitaran memang akan menandakan hujan. So bermakna sebelum ribut, jom Mendung guys. Dong dengan angin kuat kerja mana. kita cari dulu. So apa yang kau cari sekarang ni, Mat? Tumbuk. Macam mana kau tahu umbut tu boleh makan? Memang boleh makan. Ya, Biasanya makan. je. Sekarang ni aku tak tahu umbut tu apa. Macam mana kau boleh tahu umbut tu boleh makan? Daripada kecil dulu apa ni kadang duri ke ada umbuk kelapa orang kata sedap, manis, dia berlemak. Okey. Oh, maknanya senang cerita secara ringkasnya umbut kelapa ni manis lah. Manis dan berlemak. Manis Lepas tu dan ada macam-macam. Banyak je pokok-pokok yang ada umbuk. Contohnya pokok kelapa. Kelapa sawit pun ada je umbuknya. Oh, kelapa sawit. Lepas tu pokok nibung pun ada juga dia punya tu. Cuma pokok nibung tak nak aku tak raya dengan duri dia. Kalau benda tu. Tak apa, kita makan benda yang orang Kita kata ambil yang easy. yang selamat lah. Yang selamat dan tak berisiko lah. Ya. Yang ni pun aku tak tahu dia ada isi ke tak. Pasalnya kecil. Okay, Mat. Sekarang dah jumpa ke umbutnya ke belum? Belum lagi. Asal lama sangat? Relax lah aku santai. Aku yang pinggang ni terasa. Orang dah lapar dah ni. Santai. Nanti dia orang marah macam mana? Aduh! Tak pernah marah. Aha. Tak pernah marah. Kita orang marah. Marah kenapa? Lapar. Oh lapar. Kau kan sebagai bapak kita orang kat sini. Aduh. Sebagai bapak Okay, kalau kau nak tahu, Mat selain ketua kita orang, dia adalah sebagai bapak kita orang kat sini. Dia bertanggungjawab atas kita punya keselamatan dan juga kita punya makanan semua. Macam tu Tak ada Mat, memang kita orang kata kelaparan lah. Kalau kita orang ada tugas masing-masing, Mat memang dia sebagai bapak. Macam mana, Mat? Sedap? Sekejap, aku ke sana. Macam mana makan umbut kelapa ni? Dan cerita batang muda lah. Nak rasa manis? Okey. Sekejap. Sedap sumpah. Betul tak? Sedap Tapi sayangnya tu lah. sedap, Aku rasa sumpah. kita kena ambil yang besar sikit tu. So kalau kau nak tahu ini adalah umbut kelapa tau. Tapi kecil lah kan. Tapi kecil ni pun manis tu. Sedap Manis Kalau korang jenis anak bandar, okey aku perkenalkan korang. Ini adalah umbut kelapa tau. Sumpah sedap gila. Kalau korang anak bandar memang tak apa rasa lah. Macam kita orang dah biasa macam ni. Sedap lah. Sedap dia. Oh, wah dia cakap, okay, Mat, makan Mat. Tapi takut ada yang tua. Yang tua dah. Tua? Ada tua ada yang muda.
Yang tua dia keras sikit lah, lihat lah. Siap mak. Rasa ni daun. Ni daun baru nak tumbuh. Daun nak tumbuh. Ni daun. Dah oh. Manis tak? Manis tu. Rumput dia tu sikit sangat. Sikit sangat rumput dia. Oh. Dia cari yang besar sikit. Okay, Mat. So yang ini kira pada pendapat dan pandangan kau, ikut pengalaman kau, sedap tak? Kalau ikut Sama je macam yang kau makan tadi. ya, Kurang je. proses dia macam tadi tak nampak sangat. Okey. Sekejap. So kau kena kopek ni dulu. Wahai anak muda. Ini dia sebab aku pusing. Okay, pada budak-budak bandar, kau tengok ni. Ini adalah cara-cara kita nak ambil umbut kelapa. Aku tak pandai sangat benda-benda ni. Tapi bila dalam keadaan lapar ni. Ini dalam keadaan darurat. Okey, ini adalah sumber makanan kita. Korang budak bandar mana tahu. Kau kena belajar daripada kita orang. Kau subscribe kita ni. Kau jangan lupa subscribe boleh tak? Kalau korang nakkan pengalaman-pengalaman yang terbaik, okey. Video-video yang best lagi, korang boleh subscribe korang punya video. Okey Mat, selain umbut ni, apa je yang boleh buat dengan benda-benda ni? Wish, macam sedap kan? Tak payah jawab soalan aku Mat. Aku nak rasa. Ya, ni macam dah tua kan. Tapi macam mana rasa dah aku nak rasa? Dia lain sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dah start tua lah. Tapi boleh lah, boleh makan. Sedap lah, sedap. Tapi tak sedap tadi lah. Bila dia dah start nak tua ni, dia pelat lah sikit rasa. Okey, so macam mana kita nak ambil sumber makanan tadi? Ni macam ni, nampak di dalam ni. Ini lah yang tadi kita makan ni. Tapi kalau yang muda-muda tadi sedap tu. Dia lembut. Ni tapi kalau masak ni sedap je. Ya. Ni kira boleh lah, tapi dia nak start keras lah. Agak-agak merosakkan ekosistem tak? Tapi bila kita terpaksa nak kena Mat, kalau begini rupa sedapnya Mat. Kena pandai ada orang cari sarapan sendiri. Kita makan sendiri je, sedap doh. makan sendiri. Aku rasa ini aku seorang makan pun banyak juga sampai kenyang oh. Kenyang lah. Tak apa Mat, kita makan sendiri ya Mat. Sorry geng, kita orang terpaksa selfish geng. Tapi tu lah Mat sebagai bapak, Siut. dia kasihankan anak-anak dia. Tapi kalau aku makan sendiri kot. Pandai-pandai ada orang cari sendiri. Pandai-pandai lah. Pandai lah. Ni dekat ni. Sini ni. Ni kau tengok ni. Geng, umbut. Dia batang muda lah. Push. Sedap. Kau rasa ni. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sumpah, ini sedap. Ini sedap. Dia rangup. Ini rangup. Sumpah. Nampak tak? Apa? Ni macam fish tak? Kan? Buah fish pun ada tak? Apa? Sumpah sedap. Oi, sedap. ni kalau buat masak lemak ni. Masak lemak. Ikut lah orang lah. Dia aku biasa dah masak lemak lah. Dah pun mulai. Tak, tengok atas orang. Ada orang minat macam ni, ada orang minat macam tu kan. Okey, sedikit info Walaupun untuk dapatkan secebis macam ni je, dia punya peritnya nak dapatkan itu bukan senang geng. Perlukan sedikit kesabaran, memang sedap lah. Ini padu sedap. Ini memang boleh bertahan berapa hari ni Mat? Kalau macam ni Mat? Sedap gila tu. Kenyang kita makan ni. Ke rasanya lain? Umbuk pun dapat. Balik lah. Jom. Aduh. Ciao. Jom. So kita akan kenyang sehari lah ke 2 hari. Tapi ni tengok atas kita lah makan macam ni. Okey, jom. Ciao. Kau. Aduh. Toko, kalau kau nak tahu Toko, ini makanan kita orang masa kecil-kecil, kau tahu. Kecil-kecil Kau budak bandar mana tahu. Hai. Mana? Sedap. Besar. Kau tengok reaksi budak bandar. Nampak sangat kau tak pernah makan. Bagi reaksi betul-betul.
Oh, sedap. Ah, Bukan semua orang boleh makan. kau tengok. Termasuk kameraman. Kameraman tak boleh makan. Jangan kata kan. Dasar budak bandar. Kau makan dia elok-elok boleh tak? Ini makan orang kampung kau tahu. Ni rasa umbut. Oh, kau tahu namanya? Kita buat apa ni? Orang buat apa? Kenapa? Dia aku banyak terasa potasium tadi. Potasium, magnesium, sodium. Sodium tak ada. Terlampau sain tu. Terlampau sain untuk aku yang kelas belakang. Ai, takkan dah. Mula dengan langkah kecil, 4 pasang kasut, memandang jalan panjang di bawah langit biru. Kita tak tahu arah, dulu hanya berbekal tekan. Tapi di Mat. Nah, ya. Kita dah sampai dah, Mat. Sampai mana? Hai, jangan buat lupa. Kita dah sampai di penghujung rancangan. Mana yang belum subscribe tu, korang jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ni untuk video yang lagi krem, gem dan gempak daripada kita orang. So, jumpa lagi di lain episod. Bye.